Majlis Bandaraya Alor Setar mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Bandaraya Alor Setar yang mempunyai pegangan cukai pintu di Embas telah membayar cukai pintu ataupun cukai taksiran. Menurut Datuk Bandar Alor Setar, daripada jumlah keseluruhan sebanyak 98,000 pegangan dalam kawasan pentadbiran Embas, sebanyak 41% telah menjelaskan cukai taksiran hingga penghujung Februari 2025. Beliau turut mengucapkan penghargaan kepada 12 buah taman perumahan dalam Bandar Raya Alor Setar yang telah mencapai prestasi hampir 100% menjelaskan cukai taksiran. Kita ada 12 taman yang menjelaskan cukai taksiran melebihi 80% dan ke atas. Yang pertama, kita ada Taman Murai, keseluruhan penduduknya menjelaskan cukai pintu 100%. Taman Seri Kota Fasa 4 Jalan Kuala Kedah, sebanyak 94% daripada penduduk di taman tersebut menjelaskan cukai taksiran. Taman Tiara Mas Jalan Langgar melebihi 90% iaitu 92%. Seterusnya Taman Komuda Jalan Kuala Kedah sebanyak 88%, Taman Timah 84%, Taman Bersatu Jaya di Simpang 4 83%, sama juga Taman Tunku Hafsah 83%, Taman Kolej sebanyak 82%, Taman Gunung Raya 82% juga, Taman Desa Mutiara 81%, Taman Tengku Husna 81%, dan akhir sekali taman yang menjelaskan cukai taksiran yang boleh dikatakan baiklah setakat ini, Taman Laguna Mas. Pihak Embas akan menyampaikan sijil penghargaan kepada 12 buah taman perumahan tersebut sebagai tanda terima kasih kerana usaha dalam menjelaskan cukai taksiran demi pembangunan Bandar Raya Alor Setar. Pihak Embas juga telah menyediakan beberapa kemudahan saluran bayaran cukai taksiran seperti yang tertera.